Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kita kembali lagi untuk sesi pembentangan bagi tugasan yang ketiga untuk kod subjek GPIM 1022. Pada pembentangan kali ini, kami akan membincangkan berkaitan tentang isu keruntuhan akhlak dalam kalangan anak-anak remaja pada masa kini. Baiklah, ini adalah ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama sekali Nurul Naziha binti Suhaimi, dan yang kedua saya Nur Afza Batrisha binti Aziz, dan yang ketiga ialah Sharifah Nur Damia binti Said Azman. Dan kami merupakan ahli kumpulan daripada kelas Matematik 3. Pertama sekali, kita akan masuk kepada sesi pengenalan berkaitan tentang keruntuhan akhlak. Baiklah, keruntuhan akhlak ni sebenarnya boleh didefinisikan sebagai kemerosotan nilai moral, adab, budi pekerti dalam diri seseorang. Khususnya golongan yang kita fokuskan iaitu golongan remaja. Hal ini kerana keruntuhan akhlak ni sebenarnya tercetus akibat oleh kegagalan dalam mengawal sesebuah tindakan ataupun tingkah laku lah, serta emosi, sehinggalah menyebabkan seseorang individu tersebut mudah untuk terpengaruh dan juga terjebak dalam sesuatu perbuatan yang negatif ataupun tidak berfaedah. Contohnya seperti isu yang sedang hangat di negara kita ini, seperti isu bullying, pergaulan bebas yang kian dianggap seperti kebiasaan, ketagihan gadget yang semakin teruk, kes ponting sekolah yang dianggap menjadi norma masyarakat anak-anak sekolah, penyalahgunaan dadah, serta yang terakhir sekali ialah melakukan perbuatan jenayah-jenayah kecil. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, di negara kita, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia pernah merekodkan ataupun mencatatkan pelbagai peningkatan kes disiplin pelajar di sekolah menengah sejak beberapa tahun di kebelakangan ini. Sebenarnya perkara ini haruslah menjadi kerisauan pelbagai masyarakat. Okey, antara aktiviti kes disiplin pelajar adalah seperti buli, pergaduhan, ponteng dan penggunaan kata-kata kesat terhadap guru dan ibu bapa. Walhal, perkara ini sebenarnya telah pun dididik sejak kecil lagi ataupun sejak di bangku sekolah lagi. Namun, kes-kes disiplin ini masih lagi tercetus dalam kalangan anak-anak remaja. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK turut melaporkan bahawa terdapat peningkatan jumlah remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan juga bahan terlarang. Perkara ini janganlah dianggap sebagai satu kebiasaan dan haruslah difokuskan untuk menangani dengan segera. Baiklah, kita akan lihat apakah faktor-faktor berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita sendiri. Pertama sekali, utamanya ialah pengaruh media sosial yang berlebihan dan tanpa kawalan. Seperti yang kita sedia maklum, di negara kita ini, di era digital kini, banyak sangat aplikasi-aplikasi media sosial yang sangat meluas serta bebaslah untuk anak-anak remaja untuk membuat pencarian maklumat. Jadi, apabila tiada kawalan serta tanpa batasan dalam menggunakan media sosial, hal ini mereka akan mudah terjebak ataupun terpengaruh dengan aktiviti yang tidak berfaedah lah melalui media sosial. Yang kedua sekali adalah golongan yang paling terdekat dengan golongan remaja tersebut, iaitu pengaruh rakan sebaya. Yang ketiga ialah arus globalisasi dan juga pengaruh budaya barat. Baiklah, isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ni dapatlah disimpulkan bahawa kita haruslah memandang serius terhadap setiap isu ataupun kes disiplin yang terjadi di negara kita ini. Semua pihak termasuklah kerajaan, ibu bapa, guru, masyarakat serta pelbagai agensi-agensi yang berkaitan wajarlah mengambil tindakan yang sewajarnya kepada anak-anak muda sekarang ini agar menangani isu keruntuhan akhlak yang terjadi di negara kita.
Okey. Seterusnya saya akan terangkan tentang masalah atau isu yang boleh dikaitkan dengan keruntuhan akhlak. Masalah yang pertama ialah ponting sekolah, yang kedua pergaulan bebas dan yang ketiga ialah kegiatan buli. Masalah yang pertama ialah ponting sekolah. Apakah itu ponting sekolah? Ponting sekolah boleh didefinisikan sebagai perbuatan tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah. Tindakan ini menunjukkan sikap pelajar yang tidak bertanggungjawab terhadap pelajaran dan melanggar disiplin sekolah. Antara punca masalah ponting sekolah ini berlaku ialah yang pertama, kurangnya minat terhadap pelajaran. Sebagai contoh, pelajar bosan dengan suasana belajar yang dianggap sukar dan tidak menarik. Yang kedua ialah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Remaja mudah terikut-ikut dengan rakan mereka yang suka melanggar peraturan. Ponting sekolah ini boleh menyebabkan banyak perkara. Yang pertama ialah prestasi akademik boleh merosot dan peluang masa hadapan semakin menyempit. Masalah yang kedua ialah pergaulan bebas. Apakah itu maksudnya pergaulan bebas? Pergaulan bebas bermaksud hubungan atau interaksi antara lelaki dan perempuan tanpa batasan yang dibenarkan oleh agama, adat dan moral. Ia melibatkan perlakuan seperti berdua-duaan tanpa ikatan yang sah, atau keluar bersama pada waktu malam serta berpelukan atau melakukan perkara yang boleh menjerumuskan diri kepada zina. Antara punca berlakunya pergaulan bebas ini ialah kerana kurangnya didikan agama dan moral yang di mana menyebabkan remaja tidak memahami batas pergaulan yang telah ditetapkan oleh agama. Pergaulan bebas ni boleh menyebabkan pelanggaran nilai agama dan moral yang boleh merosakkan maruah diri. Masalah yang ketiga ialah kegiatan buli. Kegiatan buli ini bermaksud perbuatan yang menyakiti orang lain secara fizikal, lisan atau mental dengan sengaja untuk menunjukkan kuasa atau mengawal mangsa. Ia boleh berlaku sama ada di sekolah, di asrama, tempat kerja atau di alam maya, iaitu dikenali sebagai buli cyber. Punca kegiatan buli ini berlaku ialah kerana keinginan untuk menunjukkan kuasa dan populariti. Sesetengah pelajar membuli untuk menarik perhatian atau disegani rakan-rakan. Kesan kegiatan buli ini ialah boleh menyebabkan mangsa mengalami trauma, takut dan hilang keyakinan diri. Baik, seterusnya saya akan huraikan tentang kesan-kesan keruntuhan akhlak yang sedang melanda masyarakat kita, terutamanya dalam kalangan remaja pada zaman sekarang. Jadi yang pertama ialah dari segi individu. Apabila akhlak ni mula runtuh, seseorang individu itu sudah tentu akan hilang arah hidup. Jadi mereka akan mudah terpengaruh dengan gejala negatif, contohnya ketagihan dadah, pergaulan bebas dan jenayah. Jadi kita macam saya nak bagi contoh yang berita baru-baru ini tentang kes pelajar sekolah menengah yang juga terlibat dalam perbuatan rogol di sebuah negeri tersebut. Jadi daripada situ, ia menunjukkan bagaimana hilangnya kawalan diri dan nilai moral yang boleh membawa kepada tindakan yang berlebihan walaupun mereka itu masih di bangku sekolah lagi. Jadi yang kedua pula ialah keluarga. Hubungan antara ahli keluarga ni akan menjadi renggang, hilang rasa hormat terhadap ibu bapa dan nilai kasih sayang akan semakin pudar. Jadi apabila kanak-kanak ni hilang adab dan mereka tidak lagi menghormati ibu bapa, hubungan kekeluargaan ni akan mudah untuk kacau bilau dan huru-hara. Jadi komunikasi antara mereka sekeluarga juga berkurang. Rumah akan berkurang. Bila hubungan antara kekeluargaan itu longgar, remaja sudah tentu akan mencari pengaruh luar selain pada ibu bapa mereka, iaitu rakan-rakan mereka. Jadi kadang-kadang rakan yang akibat memilih rakan yang salah ni akan mengakibatkan akan menyebabkan kanak-kanak ni akan terdedah kepada perkara yang tidak sihat.
Seterusnya ialah pihak sekolah. Jadi, di peringkat sekolah ni, keruntuhan akhlak ni menyebabkan masalah disiplin yang meningkat. Contohnya apa? Kes buli, pergaduhan dan bahkan tragedi yang melibatkan nyawa. Baru-baru ni kita ada dikejutkan dengan kes pelajar tingkatan 2 yang menikam pelajar tingkatan 4 di sebuah sekolah. Perkara ini adalah perkara yang sangat mengejutkan sebab seperti yang kita tahu, sekolah ni merupakan tempat untuk kita tuntut ilmu, bukannya tempat untuk berlakunya keganasan. Jadi begitu juga dengan kes seorang pelajar perempuan yang maut apabila jatuh dari bangunan asrama. Bila kita dapat lihat, kes ni dia membuka mata kita tentang betapa seriusnya isu buli ni. Terutamanya yang melibatkan emosi seseorang pelajar pada zaman sekarang. Jadi semua ini sudah tentunya berpunca daripada hilangnya rasa empati, hormat dan tanggungjawab sesama manusia, terutamanya remaja. Dan yang keempat ialah dari aspek masyarakat. Apabila akhlak remaja rosak, masyarakat juga turut terjejas. Kerana apa? Kerana kes jenayah, jovana akan semakin meningkat. Nilai moral juga akan semakin pudar dan rasa prihatin antara satu sama lain sudah tentu akan hilang. Bila kita selalu baca dekat berita tentang remaja bergaduh, mencuri atau ataupun bercakap dengan tidak baik di media sosial, itu adalah tanda-tanda masyarakat ni sudah mula hilang arah dari segi nilai-nilai moral. Dan akhir sekali ialah negara, kesannya terhadap negara. Kehilangan generasi muda yang berwibawa dan berdisiplin menjejaskan produktiviti serta mencemarkan imej negara di mata dunia. Jadi, bila negara ni bila ia memberikan kesan kepada negara, sudah tentulah negara akan kehilangan generasi yang akan mengganti generasi pada masa akan datang yang lebih berkualiti. Bila remaja tak berdisiplin dan tak mempunyai nilai moral, mereka akan suka untuk menjadi pemimpin ataupun pekerja ataupun rakyat yang bertanggungjawab. Jadi sudah tentulah imej negara juga akan mudah tercemar. Terutamanya bila kes jenayah remaja ni tular dekat media antarabangsa. Jadi keseluruhannya, keruntuhan akhlak ni bukanlah sekadar masalah individu. Ianya meresap sampai ke tahap keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. Jadi apa yang berlaku di Melaka, Putrajaya dan banyak lagi kes yang saya sebutkan tadi ialah bukan satu kebetulan. Ianya adalah satu cerminan kepada realiti akhlak remaja pada zaman sekarang yang kita sedang bincangkan ini tanpa kita sedar. Jadi kalau kita biarkan, kita bukan sahaja kehilangan pelajar yang berbakat untuk menggantikan generasi pada masa akan datang, tapi kita juga kehilangan masa depan negara. Jadi penting untuk kita sedar bahawa menjaga akhlak ini bukan hanya tugas sekolah, ataupun ibu bapa, tetapi adalah tanggungjawab kita semua. Jadi akhirnya akhlak yang baik ni bukannya hanya tentang imej seseorang, tetapi tentang masa depan seluruh bangsa. Seterusnya, kita akan masuk kepada langkah penyelesaian oleh pelbagai agensi-agensi yang terlibat. Yang pertama sekali, kita akan masuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kita sendiri, iaitu KPM. Antara tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak KPM ialah pertama sekali dengan memperkasakan pendidikan Islam dan pendidikan moral di sekolah. Seperti yang kita sedia maklum, pendidikan Islam dan juga pendidikan moral menjadi salah satu subjek utama yang perlu diajar di sekolah. Okey, seperti yang kita tahu, guru bukan lagi hanya mengajar teori semata-mata kepada anak-anak pelajar, tetapi mereka turut menerapkan nilai-nilai kehidupan dalam aktiviti seharian di sekolah. Bermaksud, para pelajar bukan sahaja didedahkan dengan didikan secara teori semata-mata. Malah, setiap
teori yang diajar akan dikaitkan dengan kehidupan yang sebenar. Oleh itu, mereka akan menjadi lebih memahami dan akan mengelakkan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bersasiah lah. Aktiviti seperti ceramah motivasi, bimbingan sasiah, program mentor-mentee dan juga kem jati diri sering dianjurkan bagi membantu pelajar memahami erti sebenar akhlak yang baik itu. Okey, melalui penganjuran-penganjuran aktiviti seperti ini, mereka akan dapat meluaskan lagi lah pemikiran mereka berkenaan dengan apa itu sasiah terpuji. Jadi, aktiviti yang tidak berfaedah seperti isu-isu keruntuhan akhlak yang telah kita ceritakan tadi seperti buli, isu ponti sekolah dan sebagainya dapatlah dielakkan dengan sewajarnya dalam kalangan-kalangan remaja. Baiklah, aktiviti yang kedua ialah pelaksanaan program Sasiah Unggul Murid atau lebih dikenali sebagai Sumur. Okey, antara tujuan pelaksanaan program ini adalah bagi membentuk pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik semata-mata, tetapi juga memiliki nilai keinsanan yang tinggi. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan pelajar pada masa kini lebih berfokuskan kepada akademik semata-mata. Jadi, melalui penganjuran aktiviti Sumur ini, mereka akan bukan sahaja berjaya dari segi akademik, malah dapat juga membina nilai insan diri serta membentuk akhlak dan juga sasiah yang terbaik melalui pengamalan-pengamalan didikan yang telah diajarkan kepada mereka. Program ini juga menekankan konsep kepimpinan diri, iaitu mendidik pelajar untuk menjadi contoh kepada rakan sebaya. Bermaksud, melalui penganjuran program ini, mereka akan didedahkanlah dengan pelbagai sasiah yang terpuji, aktiviti-aktiviti sasiah yang terbaik. Jadi, mereka dapat menjadi pembimbing kepada diri mereka untuk melakukan kebaikan serta menjadi pembimbing kepada rakan sebaya untuk mengajak mereka ke arah kebaikan di samping menghasut ataupun terpengaruh melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral lah. Pelaksanaan program ini di sekolah telah berjaya meningkatkan tahap disiplin dan juga kesedaran moral dalam kalangan pelajar di seluruh negara. Jadi terbuktilah bahawa dengan penganjuran aktiviti daripada pihak KPM ini berjaya membanteras isu keruntuhan akhlak yang terdapat di negara kita. Baiklah, yang seterusnya kita ada pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau lebih dikenali sebagai JAKIM. Antara program-program anjuran mereka ialah yang pertama sekali iaitu program Rakan Muda Masjid dan juga kem remaja Islam. Tujuan program ini adalah bagi mendekatkan golongan muda dengan masjid dan juga institusi agama. Jadi, program ini akan mengajaklah golongan-golongan remaja untuk menghadiri ke masjid untuk melakukan pelbagai aktiviti ibadah ataupun kerohanian. Okey, program ini, remaja bukan sahaja terlibat dalam aktiviti keagamaan semata-mata seperti ceramah, tadarus dan juga qiyamulai, iaitu aktiviti yang melibatkan kerohanian, tetapi juga mereka akan terlibatlah dalam aktiviti-aktiviti sosial dan juga kesukarelawanan. Melalui aktiviti-aktiviti ini, mereka akan dididik dengan nilai sasiah untuk bergaul dengan masyarakat, melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah serta mengelakkan daripada terpengaruh daripada aktiviti yang tidak bermoral. Jadi, program ini dia berjaya menunjukkan yang bahawa masjid ni bukan sahaja tempat untuk menunaikan ibadah sahaja, tetapi juga pusat komuniti yang mampu melahirkan sebuah generasi Islam yang berilmu dan juga berakhlak mulia. Baiklah, aktiviti yang kedua adalah dengan menghasilkan modul Insan Rabbani. Okey, modul Insan Rabbani ini sebenarnya memberikan satu penekanan kepada aspek pembangunan rohani, akal dan juga jasmani remaja-remaja. Contohnya kita ada kem Bina Insan, kursus kepimpinan remaja Islam dan program latihan imam muda yang tertakluklah kepada modul Insan Rabbani. Jadi, kita dapat melalui program ini sebenarnya kita dapat melahirkan remaja-remaja yang berkebolehan dalam pelbagai perkara lah, terutamanya dari segi rohani. Jadi dalam aktiviti ini remaja ada mendapat peluang lah untuk mendalami ajaran Islam dengan secara lebih mendalam dan menyeluruh
dan praktikal, dan bukan hanya sekadar teori semata-mata yang diajar pada peringkat sekolah sahaja. Jadi mereka akan lebih rohani mereka akan lebih terpelihara lah daripada terjebak dengan aktiviti ataupun isu keruntuhan akhlak yang kian berleluasa kini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang agensi Polis Diraja Malaysia, iaitu dikenali sebagai PDRM. Apakah langkah yang boleh dilakukan oleh PDRM? Yang pertama ialah dengan menguatkuasakan undang-undang. Iaitu seperti yang kita tahu, PDRM memainkan peranan yang penting dalam menguatkuasakan undang-undang dan peraturan negara untuk membendung kegiatan yang tidak bermoral. Sebagai contoh, remaja yang terlibat dalam kes jenayah seperti buli, vandalism, kecurian, penyalahgunaan dadah atau perlakuan lucah di tempat awam boleh dikenakan tindakan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memberi pengajaran dan kesedaran supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan. Selain itu, Polis Diraja Malaysia juga boleh menjalankan rondaan dan operasi pencegahan. Sebagai contoh, PDRM boleh melaksanakan rondaan berkala di kawasan yang berisiko tinggi seperti pusat hiburan, taman permainan dan tempat melepak remaja. Operasi seperti UPS Remaja dan UPS Ponting boleh dijalankan untuk menangani pelajar yang punting sekolah atau terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral pada waktu persekolahan. Langkah ini dapat mencegah remaja daripada terlibat dalam gejala sosial sejak awal lagi. Okey, seterusnya Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM juga turut boleh menjalankan program pendidikan dan kesedaran, yang di mana PDRM boleh bekerjasama dengan sekolah dan komuniti melalui program Polis Diraja Malaysia bersama masyarakat atau program Jom ke Sekolah. Anggota polis boleh memberi ceramah, motivasi dan taklimat keselamatan bagi mendidiklah dan memberi pendedahan kepada remaja tentang bahayanya gejala sosial serta kepentingan menjaga disiplin diri. Dengan melakukan program ini dapat membantu dalam membentuk hubungan positif antara pelajar dan pihak polis. Seterusnya, saya akan masuk ke agensi yang seterusnya iaitu Majlis Belia Malaysia iaitu MBM. Okey, apakah langkah penyelesaian yang boleh dilakukan oleh MBM? MBM, yang pertama, MBM boleh menganjurkan aktiviti positif untuk belia. Sebagai contoh, MBM menganjurkan program sukan, kesenian dan kem kepimpinan yang boleh memberi peluang kepada remaja untuk mengisi masa lapang mereka dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang sihat. Yang di mana aktiviti ini boleh membantu untuk mengelakkan remaja daripada terlibat dengan gejala sosial seperti buli, punting sekolah dan pergaulan bebas. Seterusnya, MBM juga boleh menjalankan program pembangunan jati diri dan kepimpinan. Sebagai contoh, MBM boleh menyediakan kem motivasi, kursus kepimpinan dan bengkel kemahiran hidup. Melalui program ini, remaja boleh belajar untuk berdisiplin, bertanggungjawab dan kemahiran membuat keputusan yang bijak, yang di mana membantu membentuk akhlak mulia dalam diri pelajar dan remaja pada masa kini. Agensi yang seterusnya ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM. Okey, perkara langkah penyelesaian yang boleh dilakukan oleh JKM yang pertama ialah dengan memberikan kaunseling dan bimbingan sosial, yang di mana JKM boleh menyediakan kaunseling untuk remaja yang bermasalah termasuk yang terlibat dengan punting sekolah, buli, pergaulan bebas serta penyalahgunaan dadah. Melalui pemberian kaunseling dan bimbingan sosial ini dapat membantu remaja dalam menyelesaikan masalah yang terlibat yang melibatkan emosi dan sosial mereka dengan cara yang positif. Yang kedua ialah program pemulihan dan sokongan. Sebagai contoh, JKM boleh menubuhkan pusat pemulihan sosial untuk remaja yang terlibat dengan gejala sosial. Melalui program ini, remaja diberi latihan kemahiran hidup serta pendidikan moral dan aktiviti sosial supaya mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu asal. Bahagian terakhir iaitu kesimpulan. Jadi, keruntuhan akhlak ni bukan isu kecil tetapi ancaman besar kepada negara.
punca-puncanya datang daripada pelbagai arah: teknologi, rakan, keluarga dan kelemahan sistem nilai. Namun, dengan usaha bersama antara agensi kerajaan, sekolah, keluarga dan masyarakat, isu ini sudah tentu dapat diatasi. Setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk memperbaiki diri dan menegakkan nilai moral. Jika semua pihak memainkan peranan, kita mampu melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berilmu dan berakhlak mulia. Jadi daripada sini, bila kita bercakap tentang keruntuhan akhlak, sebenarnya kita bukan bercakap tentang perangai seseorang, tetapi lebih kepada cerminan nilai untuk seluruh masyarakat. Jadi bila akhlak kita runtuh, kita sudah tentu akan hilang rasa hormat, hilang rasa kasih sayang terhadap masyarakat, hilang arah sebagai seorang bangsa. Jadi akhlak ni adalah asas kepada segalanya. Ilmu, hubungan, kita boleh maju dari segi teknologi dengan moden, tapi kalau nilai moral kita sendiri rapuh, sudah tentulah perkara ni takkan bertahan lama. Jadi dalam dunia yang serba sibuk ni, kadang-kadang kita lupa untuk tanya diri sendiri. Adakah kita ni masih jujur dalam setiap apa yang kita lakukan? Adakah kita tahu untuk beza antara mana satu betul dan yang salah? Jadi tanpa kita sedar, soalan-soalan yang kecil yang bermain dekat fikiran kita ni sebenarnya adalah mencerminkan di mana akhlak kita berada sebenarnya. Jadi setiap orang ni dia ada tanggungjawab masing-masing untuk berubah. Semuanya bermula dengan diri sendiri. Bila kita jujur, kita hormat orang lain, kita bersabar dalam menghadapi ujian dan cabaran, kita sebenarnya sedang menyebarkan kebaikan. Jadi remaja ni ialah cerminan pada masa depan negara. Kalau kita berakhlak baik, negara juga sudah tentu akan dapat bergerak maju dengan lebih baik. Jadi marilah kita jadikan akhlak ini sebagai asas hidup supaya bangsa yang hebat bukan diukur pada kemajuan luaran, tetapi pada kemuliaan akhlaknya. Kalau akhlak kita terpelihara, insya-Allah masa depan negara juga akan terus bersinar. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.